Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aidil Sahrudin di Buletin Didik. Dalam usaha melindungi kanak-kanak dan remaja daripada risiko dieksploitasi serta terdedah kepada gandungan tidak wajar dalam talian, kerajaan dijangka menguatkuasakan pelaksanaan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial Julai ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching, perkara itu kini dalam fasa regulatory sandbox untuk membolehkan kerajaan menguji kaedah terbaik sebelum pelaksanaan sepenuhnya. Penguatkuasaan itu katanya selaras dengan Akta Keselamatan dalam Talian ONSA dan perbincangan dengan penyedia platform telah dimulakan bagi mengenal pasti pendekatan paling berkesan. Jelasnya seperti diumumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil sebelum ini, kementerian menjangkakan pelaksanaannya pada separuh kedua tahun ini. Kerajaan juga menyasarkan setiap platform media sosial melaksanakan pengesahan identiti pengguna secara digital menjelang penghujung suku kedua 2026. Ini bagi menguatkuasakan had umur minimum 16 tahun untuk pembukaan akaun. Kementerian Pendidikan KPM mengambil maklum akan kebimbangan ibu bapa dengan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035 yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Wah, kementerian kini giat memastikan penyediaan fasiliti, prasarana dan ketersediaan sekolah serta warganya dapat diselesaikan mengikut jadual. Kita sedang mengenal pasti sekolah-sekolah padat ataupun sekolah-sekolah yang mungkin tidak dapat menampung sekiranya ada kemasukan murid yang lebih. Kita akan membantu supaya bangunan baru didirikan dengan cara IBS dengan cara yang lebih cepat dan juga pantas. Itu nombor satu. Nombor dua adalah berkenaan dengan ketersediaan dari segi guru, yang mana pada tahun ini juga KPM bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan akan melaksanakan pengambilan guru contract of service, iaitu pengambilan guru daripada kalangan yang belum lagi memiliki ikhtisas pendidikan tetapi dilantik sebagai guru dan dalam masa 2 atau 3 tahun diberikan masa untuk menuntut ataupun memperolehi ikhtisas. Ini merupakan satu perkara yang memang setiap tahun kita laksanakan, tetapi tahun ini kita akan pergiatkan usaha lagi untuk memastikan kita mempunyai bilangan guru yang mencukupi bagi menampung kemasukan anak-anak yang lebih itu daripada umur tahun 6. RPN 2026-2035 bertemakan memacu lonjakan pendidikan negara, merangkumi Rancangan Pendidikan Malaysia dan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia. Antara lain, ia menekankan kerangka nilai berteraskan kemanusiaan, penguasaan teknologi baru selain memperkukuh kemahiran akademik, sosial dan keyakinan diri pelajar. Sementara itu, Kah Wah yang juga ahli Parlimen Taiping berkesempatan merasmikan pertandingan kaligrafi sempena Tahun Baru Cina di Taiping, Perak. Pertandingan anjuran Persatuan Alumni Hualian itu berjaya menarik 150 penyertaan kanak-kanak dan dewasa selain menarik minat peserta Melayu dan India. Di Kedah, Ketua Setiausaha KPM Datuk Dr. Aminuddin Hasim siang tadi menyerahkan bangunan baru SK Gunung di Alustar kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Blok baru dilengkapi pelbagai kemudahan itu bakal dimanfaatkan murid program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah berkenaan. Ini memberi manfaat kepada anak-anak murid kita bagi kelas PPKI melebihi 30 orang yang sekarang ini ditempatkan buat sementara di rumah guru lah bagi mengikuti pembelajaran mereka. Dan bangunan yang siap dengan kos melebihi 9 juta ni sebenarnya agak lengkap dengan semua kemudahan bagi anak-anak pelajar, khususnya pendidikan khas inilah. Dan di samping kelas PPKI juga telah dilengkapkan sebuah bilik guru untuk menempatkan semua guru yang ada. Katanya projek ini bertepatan dengan aspirasi KPM dalam menyediakan keselesaan kepada murid dan tenaga pengajar. Beliau juga berharap satu lagi projek seumpama ini di Sungai Petani yang dalam proses pembinaan dapat disiapkan mengikut jadual. Di majlis sama turut berlangsung penyerahan bantuan awal persekolahan BAP 2026. Semalam, Datuk Dr. Aminuddin mengadakan lawatan ke Pusat Permata Kurnia Alustar bagi meninjau kemajuan pembangunan pusat berkenaan. Ia adalah pusat intervensi awal yang ditubuhkan untuk memberi pendidikan dan sokongan kepada kanak-kanak autisma di Malaysia. Program ini merupakan sebahagian daripada inisiatif program Permata di bawah seliaan KPM.
Belajar sambil berkarya. Itu pendekatan diambil Bengkel Seni dan Sains disertai 52 murid SK Datuk Kayaman Bukit Keteri Perlis. Bengkel selama 3 jam itu menampilkan gabungan kreativiti murid yang disuntik elemen sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis JPNP dan Persatuan Seni Rupa Malaysia anjuran NGO Cinta Bangsa. Kita akan masukkan elemen-elemen sains ataupun STEM dalam aktiviti ini. Pada nak memupuk STEM juga. Ya, betul. Kita nak memupuk STEM dalam seni sebab pada saya elemen sains, teknologi dan engineering kena ada dari segi kita nak bina satu penghasilan produk. Murid didedahkan dengan aktiviti penghasilan karya batik bermotifkan rebung selari falsafah pendidikan awal melentur buluh biarlah dari rebungnya. Fabrik terpakai seperti denim dan chiffon digunting dan dilekatkan pada cardboard bagi membentuk rekaan kreatif. Aktiviti ini menerapkan elemen STEM apabila murid perlu mengira ukuran, merancang susunan warna serta mereka bentuk pola secara praktikal. Hari ini saya dan kawan-kawan saya melakukan aktiviti beriadah seni dan sains. Kami membuat beberapa aktiviti seperti menggunting, menampal dan berbagai aktiviti yang lain. Seronok sebab kami dapat buat aktiviti ini dengan kawan, menguatkan aktiviti bekerjasama dan yang lain-lain. Saya baru tahu kata seni tu ada banyak. Contoh macam seni menyanyi tu, saya baru tahu menyanyi tu seni sebab menggunakan jiwa. Pendekatan secara amal ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih mudah. Peratusan lepasan pengajian tinggi peringkat ijazah pertama dan diploma yang bekerja selaras dengan bidang pengajian masing-masing menunjukkan peningkatan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, bagi peringkat ijazah pertama, peratusan itu meningkat sepanjang tempoh 2021 hingga 2024. Jelasnya, peratusan itu meningkat 3.3 kepada 57.6% pada 2024. Manakala bagi lepasan diploma, peratusan yang bekerja dalam bidang selaras dengan pengajian meningkat 9.5 kepada 53.3% pada 2024. Bagi graduan diploma pula, graduan yang bekerja dalam pekerjaan mahir pada tahun 2024 telah meningkat sebanyak 5.3% kepada 50% berbanding tahun 2021 sebanyak 44.7%. Sementara itu, beliau berkata, peratusan lepasan pengajian tinggi yang bekerja dalam pekerjaan separuh mahir dan berkemahiran rendah menyusut kepada 50% pada 2024 berbanding 55.3% pada 2021. Suara Hin Rajab terus didengari dan pelbagai promosi terus dijalankan membabitkan pihak strategik. Atas tujuan itu, satu majlis tayangan khas The Voice of Hin Rajab diadakan di antara Media Prima Berhad dan Kementerian Pendidikan KPM. Kira-kira 100 pegawai dari pelbagai bahagian KPM dan pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor hadir menonton tayangan khas ini. Ia dilihat sebagai satu pendekatan menerusi media untuk membuka ruang kesedaran mengenai penderitaan mangsa konflik, terutamanya di Palestin. Kekuatan jiwa itu, resilience itu mesti ada pada diri kita. Kerana bila kita melihat kanak-kanak kecil di Gaza ini boleh bertahan dengan keadaan yang begitu. Filem yang menyentuh emosi ini juga diharap dapat menarik lebih ramai penonton, khususnya dalam kalangan pelajar, sekaligus melahirkan generasi yang berempati terhadap isu sejagat. Bagi saya, cerita ini penting untuk ditonton oleh masyarakat kita, terutamanya anak-anak muda, supaya mereka lebih terbuka dan membuka mata mereka tentang keadaan yang benar-benar berlaku di Gaza lah melalui suara Hin Rajab ini. Rasa ketanggungjawabkan seorang Islam untuk kita melindungi anak-anak Palestin yang teraniaya, di mana cerita ini melibatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di dalam kenderaan masa itu berlakunya perang. So bagaimana jihad kita untuk Palestin.
Di seberang jaya Pulau Pinang semalam, siri jelajah filem The Voice of Hin Rajab yang juga calon anugerah Oscar terus menerima sambutan rakyat Malaysia. 53,000 tontonan dicapai sejak ia mula ditayangkan 8 Januari lalu sekaligus membuktikan naskah kemanusiaan itu mampu mengangkat mesej perjuangan Palestin. Jumlah tontonan itu bukan melambangkan keuntungan semata-mata. Sebaliknya dilihat sebagai kayu ukur tahap sokongan masyarakat terhadap kesedaran yang ingin dibawa. Kita dah melintas 53,000 jualan tiket. Bagi membuktikan bahawa ia bukanlah sebuah filem je. Dia adalah satu kisah bagaimana perjuangan tentang Gaza dibawa ke dalam media, ke pawagam. Kalau kita menghayati betul-betul, lepas tu kita dengar suara original dari arwah Hin Rajab kira sedih. Anak saya pun teriak saya tengok cerita ni, dia boleh faham . Sebagai simbol empati dan solidariti, Media Prima berhad menyumbangkan RM1 bagi setiap tiket yang terjual kepada tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian cemerlang Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM. Bagi dia bertitah, amat menghargai keteguhan semangat dan usaha berterusan persatuan itu dalam melaksanakan pelbagai program bermanfaat termasuk di peringkat global. Baginda yang juga penaung diraja PPPM bertitah, persatuan itu perlu terus komited dalam memberkasa anak-anak gadis menjadi warga berilmu, berwibawa dan berakhlak mulia. Antaranya program pendedahan anak gadis, termasuklah semua golongan seperti B40 dan orang asli, berpeluang melawat pusat dunia, World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau WAGS, dan merebut peluang yang ada di peringkat global melalui Persatuan Pandu Puteri. Baginda bertitah demikian pada sambutan Hari Peringatan Sedunia Persatuan Pandu Puteri Malaysia 2026 di Kedah semalam. Turut hadir Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Harif dan Yang di-Pertua PPPM Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Titah baginda lagi, program IDG bertemakan Girls Advocacy Circles, Empowering Girls Voices memberi impak positif dalam meningkatkan kesedaran dalam pelbagai isu termasuk keselamatan digital dan anti-bully. Bertemu kembali. Beberapa negeri di timur dan selatan Amerika Syarikat terus dibadai ribut salji kuat. Banyak lapangan terbang dan lebuh raya ditutup, memaksa sekurang-kurangnya 20 negeri mengisytiharkan darurat. Suhu sejuk melampau di bawah paras beku dijangka berlarutan beberapa hari. Kebanyakan sekolah dan premis perniagaan terpaksa ditutup, malah penduduk juga digesa berlindung di rumah. Lebih 1 juta penduduk terputus bekalan elektrik, memaksa pasukan kecemasan bekerja sepanjang masa. Lebih 16,000 penerbangan dibatalkan dengan ribuan lagi mengalami kelewatan. Sekurang-kurangnya 10 orang terkorban termasuk di New York. Thomas Coville memecah rekod selepas berjaya menamatkan misi pelayaran mengelilingi dunia tanpa henti dengan masa terpantas semalam. Pelayar dari Perancis itu mencatat masa selama 40 hari, 10 jam, 45 minit dan 50 saat sekaligus membawa pulang trofi Jules Verne. Coville, 57 tahun, memadam rekod dunia oleh seorang lagi pelayar Perancis pada 2017 dengan perbezaan masa 12 jam. Beliau yang juga ketua pelayaran bersama 6 lagi kru tiba di Pulau Ouessant di barat daya Perancis pada jam 7.46 pagi waktu tempatan selepas perjalanan sejauh 46,000 kilometer. Mereka mengelilingi dunia dengan menaiki kapal layar sepanjang 32 meter. Ketibaan mereka disambut sorakan meriah ribuan orang awam.
La joie de passer la ligne, en fait, elle est assez éphémère. C'est pas la joie la plus profonde. La joie qu'on a, c'est quasiment quand on retrouve tout le monde là et on sent qu'on est vraiment réalisé au moment où on passait la ligne ce qu'on avait fait, même si on était attaché au fait de l'avoir battu. Voilà. Mais après, la joie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui vient de tous les gens qui vous entourent, dont vous faites partie. Vous faites partie de cette joie. Vous faites partie de cette... Perjuangan mereka memecah rekod dunia turut berdepan pelbagai ujian. Antaranya cuaca buruk yang menyebabkan jarak perjalanan terpaksa dipanjangkan ketika di perairan Atlantik Selatan. Bagaimanapun, mereka masih berjaya memperbaharui rekod bagi masa terpantas melepasi 3 tanjung paling mencabar, iaitu Cape of Good Hope di Afrika Selatan, Cape Levin di Australia Barat dan Cape Horn di Amerika Selatan. Tanjung ini terkenal kerana angin ganas dan ombak setinggi bangunan. Di Taiwan, pemanjat bebas Alex Honnold melakar rekod baru apabila berjaya mendaki Taipei 101, bangunan tertinggi Taiwan dengan ketinggian 508 meter. Honnold mencatat sejarah sebagai individu pertama menakluk bangunan itu secara free solo atau tanpa sebarang peralatan keselamatan. Keberanian Honnold menarik minat ratusan penonton di kawasan itu selain ribuan lagi melalui siaran langsung di Netflix. Cuaca baik membolehkannya memanjat fasa timur daya bangunan setinggi 101 tingkat itu dengan pergerakan pantas dan terkawal. Pendakian Skyscraper Live mengambil masa 1 jam setengah. Having the crowd, having the whole experience, having all the people around, it just makes it feel a little more intense. And so I think starting felt, I was a little more nervous getting off the ground. And then as I climbed, I relaxed more and more. I was like, oh, this is so fun. I mean, this is why I do it. It was incredible. Pengurusi Taipei 101, Jane Shah, menyifatkan acara itu sebagai amat bermakna kerana peminat dari Singapura dan Hong Kong sanggup hadir untuk menyaksikannya. Walaupun Honnold pendaki pertama melakukan free solo di bangunan ini, Alan Robert atau Spiderman Perancis merupakan individu sulung yang menawannya pada 2004 dalam cuaca hujan. Ribuan penduduk di Jepun mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan panda popular yang akan pulang ke China esok. Dengan kepulangan itu, Jepun tidak akan mempunyai panda untuk kali pertama dalam tempoh setengah abad. Dipinjamkan dari China melalui program diplomasi panda, Lei Lei dan Xiao Xiao menjadi simbol persahabatan Beijing-Tokyo sejak tahun 1972. Kepulangannya ke China diumumkan secara mendadak bulan lalu berikutan ketegangan hubungan antara Jepun dan China. Di Zoo Ueno, Tokyo, pengunjung kelihatan sebab melihat pasangan kembar berusia 4 tahun itu buat kali terakhir. やっぱりパンダを見る中でその中国への親近感みたいなのが湧いてくるところもあるのかなと思うんで、そういう意味ではやっぱりまたパンダに日本に来てほしいなとは思いましたね。子供もやっぱりパンダ好きだから、やっぱりまた生で日本で見れたらね、やっぱり見に行きたいと思いますんで。 Menurut data rasmi, kira-kira 108,000 orang mencuba nasib merebut 4,400 slot yang diperuntukkan bagi melihat panda kesayangan mereka buat kali terakhir. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam datang dari wilayah lain meskipun tidak mendapat slot hanya untuk merasai momen bermakna ini. 初めてです。上野動物園来るのも初めて。メインイベントで人生で初めてです。嬉しいです。しようがないんだけど、いつかはね、希望を持って。 Kontingen Malaysia menutup kempen Sukan Para ASEAN APG di Thailand dengan pencapaian membanggakan. Bukan sahaja merealisasikan sasaran 55 pingat emas, Malaysia juga mencapai sasaran keseluruhan 181 pingat. Selepas berakhirnya saingan semalam, Malaysia mengumpul keseluruhan 201 pingat, merangkumi 64 emas, 64 perak dan 73 gangsa. Kontingen negara kekal di tangga ketiga keseluruhan, menjadikan prestasi di Nakhon Ratchasima sebagai petanda positif dalam usaha memperkukuh sukan para negara. Sasaran 55 pingat emas negara disahkan oleh atlet lompat jauh Wong Kah-ji merangkul emas acara lompat jauh lelaki T12. Kah-ji juga mencipta rekod baru Tamasya APG dengan catatan 6.83 meter.
Sasaran keseluruhan 181 pingat pula dicapai menerusi atlet tenis kerusi roda Muhammad Yushazwan Yusof yang menewaskan wakil tuan rumah Kitipong Wong Charon pada final perseorangan lelaki. Lengkap sudah pusingan pembukaan Piala Malaysia menyaksikan 8 pasukan mengesahkan slot di suku akhir. Negeri Sembilan NSFC menyambar tiket terakhir selepas mengecewakan Immigration FC, manakala KL City bangkit dengan agregat 3-2 ke atas Perak FA. KL City nyata tertekan ketika melayan kunjungan wakil Liga Amatur Perak FA yang membawa bekalan 2 gol dari aksi pertama 18 Januari lalu. Namun kelebihan pelawat terus pudar selepas tuan rumah berjaya merakam 2 gol di babak kedua. Jaringan pembukaan disempurnakan Safawi Rashid hasil sepakan penalti minit ke-56 sebelum gol Paulo Josue di hujung permainan mengheret aksi ke masa tambahan. Nicolau Dumitru muncul wira KL City apabila menyumbat gol kemenangan minit ke-105 sekaligus memutlakkan kemarahan mereka ke suku akhir. KL City dijadual berdepan Terengganu pada 7 dan 13 Februari nanti. Dalam satu lagi aksi, Negeri Sembilan dipaksa bekerja keras untuk mengesahkan slot suku akhir apabila memastikan kemenangan tipis 1-0 secara agregat ke atas Immigration. Selepas terdekat tanpa jaringan pada perlawanan pertama, gol kemenangan tuan rumah disumbangkan Luqman Hakim Syamsuddin. Immigration terus garang mengatur serangan namun sering dinafikan pertahanan lawan dan sentuhan penyudah kurang baik. Pada aksi suku akhir nanti, Negeri Sembilan dijadual menentang Selangor. Liga Perdana Inggeris. 2 pasukan teratas mampu dijinakkan dalam tempoh seminggu Michael Carrick mengambil alih Manchester United. Kemenangan terbaru 3-2 ke atas pendahulu Liga Arsenal pagi tadi mula mengembalikan kegairahan dalam kalangan peminat MU. Daripada aksi cukup lesu bersama Ruben Amorim, Carrick tampil membawa majlis dalam 2 aksi penting yang menantinya sebaik mengambil alih. Selepas pasukan tangga kedua Manchester City berjaya dijinakkan, giliran pendahulu Arsenal pula jadi mangsa semangat baru United menerusi kemenangan 3-2. Lebih manis kemenangan itu dirakam di arena lawan, Stadium Emirates menerusi 3 gol dihasilkan Brian Bermore, Patrick Dorgu dan Matheus Cunha. Melepasi 23 perlawanan, The Gunners kekal teratas dengan 50 mata, manakala United kini di tangga keempat membuka kembali laluan mereka untuk kesaingan elit Eropah. Paparan pertunjukan bot rekaan artis Perancis Danny Buren di Brazil mengakhiri Buletin Didik. Saya Aidil Sahrudin. Salam hormat. Assalamualaikum.